Assalamualaikum dan selamat datang saya punya channel YPT CVR channel. Okey guys, kali ni saya bersama dengan Honda CBR 250 Double RR. Okey guys, kali ni saya nak pergi ke Serdang Motorcycle. Nak tengok barang-barang sikit, nak beli glove yang lama tu dah macam rebut guys. Cari glove baru. Okey guys, kita sekarang berada di Bak Lakong, dalam jam atau dia panggil macet dah Indonesia. Ni apa ni, set mirror ni memang panjang guys. Kadang nak menyelip payah juga. Okey, kalau dengar tadi ada saya tukar exhaust, masuk balik exhaust standard, yang exhaust yang original, exhaust Ultra Covid original saya dah slap on. Saya dah buka, saya masuk exhaust standard balik guys. Yang tu saya nak rego ataupun nak jual exhaust Ultra Covid slip on. Saya nak tolak dalam 2K saja guys. Apa minat boleh lah PM tepi guys. Original punya guys, bukannya local, memang original. Dah lama juga saya tak buat. Tak jalan dah dulu guys. Dah lama juga saya tak buat motovlog dengan CBR saya guys, Double R. Dah lama juga, dah lama tak buat. Sebenarnya saya nak mencari satu motor lain, ini skuter kot, nak daily pakai. Tak tahu jenis apa yang best dengan ketinggian saya. Saya 153 ketinggian, sesuai untuk motor skuter. Apa jenis yang sesuai dengan saya? Korang boleh suggest motor apa yang sesuai untuk saya? Adakah suara saya ni jelas ke tak jelas? Sila komen di bawah. Ada bunyi angin ke, ada bunyi yang tak sepatutnya, bunyi macam tak sedap lagi. Lebih macam tu lah. Motor CV saya dah pakai, nak masuk bulan 6 ni cukup 2 tahun guys. So far saya pakai okey, cuma satu je ada masalah sikit, ada leaking guys dekat head dia. Dekat head ada satu gasket motor, tak tahulah kenapa. Nak kata lenjan, saya tak lenjan nak motor ni. Tapi memang tanya yang member yang lain, itulah satu penyakit Honda CBR, leaking head. Dia punya mileage baru dalam 11,200 lebih guys. Belum lagi sampai 15 atau 20,000. Ini dah leaking. Ada setengah member pun dalam 4,000 km pun dah leaking. Ada punya gasket guys. Lama saya pakai motor ni CBR. First saya pakai, ambil motor, saya ride pergi ke Sepang. Saya ada event aja. Saya punya, kalau tengok dulu saya punya apa ni video, saya punya temperature naik 4 guys. Aduh, naik 4 temperature. Sakit kalau 5 overheat. Tak tahulah kenapa saya lock dalam 130, 140. Temperature motor saya boleh naik 4. Baik saya perasan. Heran guys. Lepas tu saya nak pergi ride ke Kedah, Puning Kedah, bersama-sama dengan group bikers. Dia hantar balik dekat Honda Center, claim untuk check balik kenapa boleh naik 4 bar. Padahal dari 140, 145 sejam saya lock, tiba-tiba naik 4 bar. Servis balik, tukar coolant apa semua,
diorang check dalam komputer okey. Bila saya tiba masanya saya ride pergi ke Kulim Kedah, lari yang kelajuan yang sama, boleh naik 4 guys. Aduh, dah jauh. Baik ramai, lepas ada marshal, jadi saya angkat tangan, motor saya ada problem. Jadi diorang guide saja lah, sampailah Kulim Kedah. Maknanya saya boleh lari lah 120 je guys. Sakit pinggang guys, confirm sakit pinggang. Terlentang saya, memang sakit pinggang. Boleh lari 120, lebih pada tu cuba naik 4 bar. Pendek cerita panjang, saya nak balik ke KL, balik ke besok harinya saya terus pergi ke center Kedah, Honda Center Kedah. Ada uncle tu check balik, check komputer pun dia tak dapat detect. Saya kata masih sama juga uncle, diorang cocok komputer pun masih sama juga. Lepas diorang servis balik saya punya radiator, dan juga diorang check dia punya sensor dan juga thermostat thermostat untuk coolant punya air. Diorang cuci balik, servis balik. Cuma problem daripada thermostat dia. Tapi uncle tu tak ada stoknya. Dia ada je untuk dia punya thermostat CBR 150 guys. Untuk 250 nya tak ada guys. Jadi dia cuci balik, dia bersih balik, dia rebus thermostat saya tu. Dia rebus dengan sensor sekali rebus. Cuci balik semua, dia pasang balik, dia test daripada pagi guys. Saya bersidai sampai ke petang guys. Sampai pukul 3 ke 4 baru siap motor saya. Dia dah test semua, dah serahkan pada saya. Saya balik pada KL, saya shoot, saya lock 170, 175. Alhamdulillah guys, saya punya radiator temperature tak naik sampai 4 bar. Dia still maintain 3 bar. Kalau kau tengok itulah 3. Kalau naik 4 bar ni plus hati guys. Jangan sampai 5. Turun engine guys. Alhamdulillah lah, saya bawa, saya lock terus engine 175 lock, 180 saya lock. Nak tengok temperature dia naik ke tak naik. Memang tak naik. Alhamdulillah, lega guys. Memang lega. Itulah pengalaman saya. Saya bawa motor CBR 250RR. Ni pula nombor 2 penyakit dia tu pula. Dia punya head gasket atas dia leaking. Tapi leaking tak banyak, leaking sikit je guys. Tengah order barang tak sampai lagi guys. Sekarang ni kita ada dekat Seri Kembangan, Pekan Seri Kembangan, Pekan Sungai Bersih lama lah kiranya kan. Kita lagi jalan ke Kawasaki Sedang yang baru ada. Ke tempat lama dah tak ada kot, dia tutup, dia ada tempat baru. Saya nak tengok sikit lah, lepas tu saya tengok barang sikit. Okay, nanti kita sambung balik guys. Okey guys, kita pun dah sampai. Kat sini kedai dia besar juga guys. Kawasaki Sedap motorcycle. Ni untuk showroom. Center dia sana. Kita pergi tengok dulu guys. Pusing. Kita pusing-pusing dulu guys. Kita masuk jap. Okay guys, kita dah sampai Kawasaki Sedang, dah masuk. Tu kita tengok motor Bodenas. Tapi ni memang smart guys ni. Macam ada ngam.
Rasa ketinggian saya ni 6 kot. Ni berapa cc ni? $37,200. Kawasaki Ninja 250 double RR ni yang SE punya guys. Dia punya mono adjustable guys. Ada jiran saya rasa yang saya dah pakai, saya try duduk memang ngam. Ini 650. Ya, ni 250R 4 dapur. Tu ni ringan ya. Mono 1 biasa punya. Dah kita naik atas dulu, kita tengok barang setting guys. Okay guys, ini kedai baru dia, besar juga. Macam ni kot. Cek barang dulu. Jaket. Ni untuk perempuan punya jaket. Tu. Terlebih. RM8.9. Macam apa? Panjang macam ni. Dia macam ni okey ni. Tak macam ni panjang untuk baju yang pairing ni kan. Tu ngam. Panjang sangat kan, yang macam ni okey sekali. Kita tengok kasut tu. Helmet memang banyak yang tekung pun ada. Hujan. Ini jaket macam saya punya jaket lah. Ini lawa agak ni. Yang merah ni dah macam
perempuan kita sekali pandang jalan je guys, helmet semua ada. Cover, oh cantik corak dia Batman. Mantap burger tu. Ni yang baru ni KYT dah 500 lebih kot. Oh, ni baju lah untuk riding RM73. Rezeki boleh beli lah ni. Double XL badan besar. Dulu pun banyak juga